dah ready. Aku nak bawa satu topik yang dekat dengan kita. Ayuh. College Cybertel ataupun orang panggil college Laila. Nama dia Laila. Kenapa orang panggil college Laila? Sebelum ni saya tak pernah tahu pun nama dia Laila. Tapi orang kampung cerita memang ada kes pembunuhan dekat college ni. Dan cerita yang kedua, budak tu gantung diri dia sendiri. Okay. Jadi saya tak tahu yang mana satu yang paling betul cerita ni. So college tu dinama college Laila sebab seorang wanita dijumpa bunuh diri. Di lantas college Cybertel yang sebenarnya nama dia, College Cybertel dianggap sebagai college Laila. Sebab saya tengok video tu, college Laila, college Laila ni kat mana? Saya google lah. Oh tak, bukan kat sini. Sebab nama asli dia adalah Cybertel kan. Tapi tengok ini macam college dekat Sungai Tangkas ni. So nampak bentuk atau apa ni rupa bangunan tu macam di Cybertel. Boleh coach cerita sepanjang explore di situ apa yang coach jumpa? Okay, satu pengalaman saya yang paling takkan saya lupa sampai sekarang. Ada satu kejadian, belakang dia ada satu macam hutan tau. Saya ni dah puas bermain kat dalam bangunan. Jadi satu hari tu saya terdetik untuk masuk ke hutan belakang tu. Waktu saya nak sampai ke hutan belakang tu, saya ternampak ada satu macam kabus-kabus hitam. Tapi dia bukan kabus lah sebenarnya. Dia, saya tak boleh nak zahirkan benda tu, tapi dia macam kabus lah. Tapi warna hitam besar. Dan akhirnya saya terdengar ada satu bunyi suara macam seperti nenek. Macam tu. Saya macam, apa ni, aku tak pernah dengar lah suara ni. Saya datang, saya pusing balik untuk nak masuk. Dan waktu saya nak masuk ni, tiba-tiba yang hitam ni tadi bertukar menjadi seekor ular. Ni dalam live dalam live, semua orang nampak dan semua orang dengar. Depan live, warna hitam ni tadi bertukar menjadi seekor ular yang tidak sempurna. Separuh warna hitam, separuh lagi warna-warna kelabu grey yang nak bertukar ke arah hitam. Tapi tak sempurna. Lepas tu apa yang coach buat? Saya tergamam dan saya kat situ lagi. Saya tengok ular tu dan saya explain lah dekat viewers. Saya cakap, guys, saya tak pernah lagi nampak benda hitam bertukar jadi ular dan jatuh dekat pohon-pohon kat tepi saya ni. So saya biarkan dia berlalu. Kita baca surah Salamun ala Nuhin fil alamin, Salamun ala Sulaiman fil alamin, dan dia akan pergi seseluruh sampai dia hilang. Satu tu juga ada banyak waktu tu. Macam mana? Waktu tu seekor tu je lah. Seekor. Dia daripada kabus kemudian menjadi ular. Mungkin kalau cerita mungkin orang tak percaya, tapi saya ada bukti. Dan dalam tu waktu tu saya tengah buat live. So dalam tu ada berapa ribu viewers waktu tu, dan diorang menjadi saksi saya lah. Mungkin ada dekat grup Telegram. Confirm ada. Untuk pengetahuan korang, coach ada grup Telegram. So korang boleh join grup Telegram. Boleh nanti boleh DM ke apa ke. Okay. Apa ni sebab saya menonton live 3 hari lepas coach dengan kawan-kawan coach kan. Nampak macam pengalaman di situ agak dahsyat juga. Ekstrim lah. Sebab salah seorang kawan coach dia sampai macam mana dia dikunci. Pergerakannya terbatas. Macam mana tu? Dia kita semua sedia maklum, sekiranya kita masuk dekat tempat-tempat macam ni, mulut kena jaga betul. Saya tak tahu sebab waktu tu saya pilih untuk kita solo. Walaupun kita collab tempat, tapi kita solo. Saya, Mr. Eddie Legacy dan juga Bulan Purnama. Ni nama TikTok dorang lah. So dorang setiap seorang satu blog, saya cakap. Kita akan berpecah dan kita akan berjumpa waktu kita perlukan sesama sendirilah. Jadi saya rasa tak sampai 40 minit, seorang kawan saya ni yang Bulan Purnama ni, tiba-tiba dia menjerit minta tolong. Dia seolah-olah rasa ditolak ke ataupun ditumbuk dadanya sehingga jatuh dan mengeluarkan darah. Dalam live tu ada, aku tengok ada. Dan aku cakap, ini lain macam ni. Lepas tu sampai diorang pergi satu bilik. Lepas tu ada kertas terbakar. Ya, waktu tu kan saya suruh Eddie baca lagi, disebut lagi nama Allah. Waktu kita sebut nama Allah, dia lagi membakar. Perasan tak? Walaupun kertas yang terbakar, tapi dia bersifat api tu. Api, dekat mana ada api, dekat situ ada syaitan lah. Jadi bila kita sebut lagi nama Allah, lagi dia terbakar dan dia bergerak lagi.